Kita nak lari laju. Ramai sebenarnya buat kesilapan dekat sini. Jom saya kongsikan. Tapi sebelum tu, korang follow dulu akaun SMT Sport. Satu hari, satu ilmu bersama SMT Sport. Yang pertama, konsisten lagi penting daripada laju. Bila kita lari slow, badan kita akan adapt dan belajar untuk bina stamina sikit demi sedikit. Yang kedua, bila badan kita dah biasa dengan larian, barulah kita boleh tambah speed tanpa cepat penat. Yang ketiga, bila kita paksa badan kita laju daripada awal, badan kita akan cepat letih, lutut kita boleh sakit, last kita jadi fed up dan stop berlari. Sebab tu bila kita nak laju, kita kena tahan diri buat benda yang simple tapi konsisten. Kalau korang suka dengan video ni, korang boleh like, komen dan share kepada rakan-rakan korang.